Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazli bin Muhammad Noor ingin membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Sikap Pelajar Terhadap Penlibatan Pelajar Wanita dalam Aktiviti Sukan Co-Kurikulum di Politeknik Sultan Azlan Shah. Antara isi kandungan yang akan disampaikan ialah pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, keputusan dan perbincangan, kesimpulan dan cadangan. Pengenalan. Sistem pendidikan di Malaysia secara umumnya dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kurikulum dan co-kurikulum. Co-kurikulum ialah salah satu saluran pembelajaran yang di mana ia berasaskan gerak kerja yang terancang dan sistematik. Ianya berlaku sama ada pada waktu persekolahan ataupun di luar waktu persekolahan. Selain itu, ia memainkan peranan penting dalam membentuk perwatakan dan kemahiran insaniah pelajar iaitu kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan, disiplin diri dan daya tahan. Pelibatan pelajar wanita juga dalam aktiviti sukan kurikulum adalah sedikit. Seterusnya ialah pernyataan masalah, di mana terdapat jurang dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penlibatan pelajar wanita dalam co-kurikulum. Antaranya dari segi sudut pandangan dan sikap rakan-rakan pelajar, persekitaran, cabaran dan penlibatan. Objektif kajian. Objektif kajian pertama ialah mengenal pasti sikap pelajar lelaki terhadap penlibatan pelajar wanita dalam aktiviti sukan co-kurikulum di Politeknik. Objektif kedua, mengenal pasti sikap pelajar wanita terhadap penlibatan diri mereka dalam aktiviti sukan co-kurikulum di Politeknik. Objektif yang ketiga, mengkaji perbezaan sikap antara pelajar lelaki dan wanita terhadap penlibatan pelajar wanita dalam sukan co-kurikulum. Dan yang keempat, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelajar terhadap penlibatan pelajar wanita dalam sukan co-kurikulum, contohnya budaya, keluarga dan pengalaman lalu. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ialah reka bentuk kuantitatif di mana ia melalui pendekatan tinjauan. Ia menggunakan soal sidik di mana responden seramai 60 orang pelajar terdiri daripada 30 orang lelaki dan 30 orang wanita. Analisis data menggunakan statistik deskriptif di mana menggunakan perisian statistik untuk sains sosial iaitu SPSS. Keputusan dan perbincangan. Yang pertama, sikap pelajar lelaki terhadap penlibatan pelajar wanita dalam sukan, di mana majoriti pelajar lelaki secara konsisten menunjukkan sokongan yang tinggi terhadap kepentingan sukan untuk pembangunan holistik pelajar wanita, di mana nilai min ialah 4.47. Perlunya penyediaan lebih banyak peluang sukan khusus untuk wanita, min 3.93. Kesediaan mereka untuk menyokong rakan wanita bersukan, min 4.47, di mana tahap interprestasi setuju dan sangat setuju. Persepsi terhadap keupayaan fizikal wanita dan kebimbangan bahawa sukan boleh menjejaskan penampilan feminin, di mana nilai min ialah 3.13, iaitu sederhana setuju, sisian piawai 0.95 dan 1.22. Sebahagian pelajar lelaki berpandangan tradisional mengenai peranan dan kemampuan fizikal wanita dalam sukan. Persepsi ini boleh menjadi halangan tidak langsung kepada pelibatan aktif pelajar wanita. Objektif yang kedua, sikap pelajar wanita terhadap pelibatan diri dalam sukan. Pelajar wanita mempunyai sikap yang sangat positif dan memberasangkan terhadap pelibatan diri mereka dalam sukan co-kurikulum. Keyakinan tinggi terhadap keupayaan fizikal diri dengan nilai min 4.67 sangat bersetuju bahawa sukan adalah penting untuk pembangunan diri mereka secara keseluruhan, nilai min 5. Kebimbangan mengenai sukan menjejaskan penampilan feminin juga adalah sangat rendah, nilai min 1.47. Persetujuan yang sangat tinggi terhadap keperluan politeknik
menyediakan lebih banyak peluang sukan khusus untuk wanita. Nilai min ialah 4.47. Kesediaan mereka untuk mengambil peranan kepimpinan dalam aktiviti sukan, nilai min 3.93. Mencerminkan keinginan yang kuat untuk penyertaan aktif dan pembangunan potensi diri melalui sukan. Faktor penghalang yang sangat ketara dalam kalangan pelajar wanita ialah kekurangan masa, iaitu nilai min 4.67. Objektif yang ketiga, perbezaan sikap antara pelajar lelaki dan wanita terhadap penlibatan pelajar wanita dalam sukan. Terdapat perbezaan yang signifikan antara kedua-dua jantina dalam beberapa aspek sikap antara pelajar lelaki dan wanita terhadap penlibatan pelajar wanita dalam sukan. Pelajar wanita secara signifikan lebih bersetuju dengan keupayaan fizikal mereka, iaitu nilai min 4.67, sisihan piawai 0.48, berbanding pelajar lelaki nilai min 3.13, sisihan piawai 0.95. Ini menunjukkan bahawa wanita mempunyai keupayaan fizikal standing dengan lelaki untuk bersukan, di mana nilai P kurang daripada 0.001. Pelajar wanita juga menolak pandangan bahawa sukan menjejaskan penampilan feminin, itu dengan nilai min 1.47 dan sisihan piawai 0.51, berbanding pelajar lelaki nilai min 3.13, sisihan piawai 1.22, di mana penlibatan wanita dalam sukan boleh menjejaskan penampilan feminin, iaitu nilai P kurang 0.001. Ini menegaskan bahawa pendidikan kesaksamaan gender dalam sukan perlu disasarkan kepada kedua-dua jantina. Pelajar lelaki perlu mengubah persepsi yang mungkin menghalang pelibatan pelajar wanita. Seterusnya ialah kedua-dua jantina bersetuju tentang kepentingan sukan dan perlunya peluang yang lebih banyak. Namun pelajar wanita menunjukkan tahap persetujuan yang lebih tinggi secara signifikan, di mana nilai min ialah 4.77, sisihan piawai sama dengan 0.42, berbanding pelajar lelaki nilai min sama dengan 3.93 dan sisihan piawai 0.82, dan nilai P kurang 0.001. Rata-rata pelajar bersetuju sukan adalah penting untuk pembangunan keseluruhan pelajar wanita dengan nilai min sama dengan 5 dan sisihan piawai sama dengan 0. Berbanding lelaki, nilai min sama dengan 4.47 dan sisihan piawai 0.51 dan nilai P kurang 0.001. Seterusnya, tiada perbezaan yang signifikan dikesan dalam sikap kedua-dua jantina mengenai pelibatan sama rata dalam jawatankuasa sukan. Ini menunjukkan kesedaran secara menyeluruh terhadap kepentingan kesaksamaan dalam aspek pengurusan dan perancangan sukan, di mana nilai P sama dengan 0.057. Untuk lelaki nilai min sama dengan 4.27, sisihan piawai sama dengan 0.45 dan wanita nilai min 3.93 dan sisihan piawai sama dengan 0.79. Seterusnya objektif yang keempat, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelajar terhadap pelibatan pelajar wanita dalam sukan. Faktor-faktor seperti norma budaya dan sosial, sokongan keluarga serta liputan media sukan wanita dan role model dikenalpasti sebagai antara pengaruh yang signifikan terhadap sikap pelajar terhadap pelibatan pelajar wanita dalam sukan. Faktor pengalaman peribadi, pengaruh rakan sebaya, ketersediaan kemudahan dan pandangan pensyarah juga mempengaruhi. Tetapi ia menunjukkan perbezaan yang tidak signifikan antara jantina bagi faktor-faktor ini. Ia juga memberi impak yang serupa kepada kedua-dua kumpulan. Kesimpulan, terdapat potensi besar untuk meningkatkan pelibatan pelajar wanita dalam sukan ko-kurikulum di politeknik kerana mereka sendiri mempunyai motivasi dan sikap yang tinggi. Usaha ini perlu disokong oleh pihak terbabit yang menyasarkan perubahan persepsi dalam kalangan pelajar lelaki mengenai kepercayaan umum terhadap jantina dalam sukan dan memberi
dan mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh pelajar wanita seperti kekangan masa. Seterusnya, pendekatan holistik perlu diambil termasuk pendidikan kesedaran, penyediaan program yang lebih fleksibel dan menarik serta peningkatan sokongan persekitaran dan mewujudkan ekosistem sukan yang benar-benar inklusif dan kondusif untuk pembangunan semua pelajar. Dan seterusnya ialah cadangan. Untuk kajian yang seterusnya, disarankan kajian berbentuk kualitatif melalui temu bual mendalam untuk memahami secara lebih terperinci pengalaman dan motivasi pelajar wanita yang terlibat dan tidak terlibat dalam sukan. Selain itu, kajian tindakan untuk menguji keberkesanan intervensi atau program yang dirancang berdasarkan penemuan ini. Sekian, terima kasih.